Tak semua orang tahu boleh pakai bahan pencerah yang kuat. Ada orang kulitnya memang mudah merah, mudah pedih dan makin kusam bila cuba produk dengan bahan aktif yang tinggi, yang kuat. Kalau kulit anda pun mudah beri reaksi macam ni, ya, tiap kali cuba produk pencerah yang baru, mungkin anda perlu consider menggunakan bahan pencerah yang lebih lembut, lebih gentle. Bahan-bahan yang bukan sahaja selamat, malah bantu kulit anda jadi lebih tenang sambil kurangkan masalah kekusaman ataupun masalah toner tak sekata. Jadi dalam video kali ini, saya kongsikan 5 bahan pencerah yang lembut untuk anda yang nak cerahkan kulit tanpa ganggu skin barrier. Jom kita mula. Let's glow together. Hai glowers, kulit sensitif memang perlukan alternatif yang lebih stabil, lebih lembut sebab tak semua bahan pencerah sesuai digunakan pada kulit yang cepat meradang. Bahan yang terlalu kuat macam vitamin C, retinol ataupun niacinamide yang tinggi memang berkesan tapi risiko iritasinya tu juga besar ya untuk sesetengah kulit. Dan memang ada kulit yang langsung tak boleh tahan dengan pakai bahan-bahan begini. Jadi bila kulit sensitif ini alami keradangan berulang akibat penggunaan bahan yang tak sesuai, kulit sebenarnya akan bertindak balas dengan menghasilkan lebih banyak melanin. Inilah punca tumpuk gelap yang degil, toner jadi tak sekata dan kulit nampak makin kusam. Dan anda jangan salah faham ya, bila saya sebut cerah, saya tak maksudkan cerah yang jadi putih tu ya. Matlamat kita sebenarnya nak dapatkan kulit yang nampak bersih, sekata, sihat dan bebas daripada tumpuk-tumpuk yang gelap-gelap. Sekarang ni mari saya kongsikan 5 bahan pencerah lembut yang sesuai untuk anda cuba. Bahan pertama ialah Sim White 377. Dalam senarai bahan anda akan jumpa ia ditulis sebagai phenylethyl resorcinol. Ya, bahan ini berasal daripada pokok pain dan sangat terkenal dalam dunia dermatologi kerana sifatnya yang stabil dan juga lembut. Sim White 377 ni bertindak dengan cara menghalang enzim tyrosinase, iaitu enzim yang bertanggungjawab menghasilkan melanin. Cara ia bekerja sangat lembut sebenarnya, jadi sangat sesuai untuk kulit yang mudah pedih atau tak boleh pakai bahan aktif yang tinggi, ya, yang kuat sikit macam vitamin C. Kelebihan utama Sim White 377 adalah keupayaannya untuk mencerahkan dark spots, jeragat terutama pada peringkat awal dan toner tak sekata tanpa membuatkan kulit rasa panas, rasa tak selesa, tak ada. Molekulnya ringan jadi ia cepat meresap dan tak meninggalkan rasa melekit pada kulit. Dua produk dengan Sim White 377 yang saya boleh cadangkan adalah Skintific Sim White 377 Dark Spot Serum dan juga The Original TXA 377 Dark Spot Serum. Seterusnya adalah kojic acid. Ini adalah bahan pencerah yang berasal sebenarnya daripada proses penapaian beras dan cendawan. Apa yang saya suka tentang kojic acid adalah ia lembut dan walaupun lembut tetap efektif. Kojic acid bantu kurangkan pembentukan melanin sambil meredakan kulit yang mengalami pigmentasi. Ia sangat membantu untuk pudarkan sunspots, bekas jerawat yang degil dan jeragat yang ringan. Ya. Kalau kulit anda tak tahan nak pakai retinol atau pure vitamin C, rasanya kojic acid ni lebih mudah kulit anda terima sebab ia tak buatkan kulit tu rasa pedih. Tapi apa-apa dulu kena patch test ya. Dua produk yang anda boleh cuba yang ada kojic acid ni adalah Medicube Kojic Acid Vita Turmeric Niacinamide Serum dan Evoskin Your Skin Bay Glow Booster. Bahan ketiga ialah glycolic acid, iaitu sejenis AHA yang terkenal sebab saiz molekulnya yang sangat kecil. Ramai orang takut guna glycolic acid ni sebab fikir bahan ni kan kuat. Tapi sebenarnya pada kepekatan yang rendah, ia sebenarnya agak lembut ya dan selamat untuk digunakan. Pada dos sekitar 5 ke 8%, glycolic acid boleh bantu mengangkat sel kulit mati, menghaluskan tekstur kulit dan mencerahkan toner kulit tanpa membuatkan kulit anda rasa terbakar. Tak ada. Yang penting pilih formula yang gentle yang disarankan untuk digunakan dengan bahan ni biasanya 1 ke maksimum 3 kali seminggu sahaja untuk elakkan iritasi. Bahan ni sangat sesuai untuk atasi masalah kulit kusam, pori tersumbat ataupun dark spot yang ringan. Dua produk dengan glycolic acid yang sesuai untuk kulit sensitif adalah Minimalist 8% Glycolic Acid Exfoliating Liquid dan juga Wardah Micro Peeling Serum. Bahan keempat ialah licorice extract dan nama inti yang anda akan lihat pada label adalah Glycyrrhiza glabra root
extract. Bahan ini memang terkenal sebagai salah satu pencerah paling lembut sebab ia kaya dengan antioksidan dan anti radang yang sangat menenangkan kulit. Licorice membantu mengurangkan penghasilan melanin dengan cara menghalang enzim yang menyebabkan pigmentasi. Pada masa yang sama, ia menenangkan kulit yang mudah merah, sensitif atau cepat rasa panas pedih. Takkan ada. Ya, kesan cerahnya tidak drastik tapi ia tetap memberikan hasil yang stabil, sekata dan selamat apabila digunakan secara konsisten. Dua produk yang mengandungi licorice saya nak recommend adalah Skin Made Essential Skin Booster dan Cosmoderm Rose Water Lightening Cream. Bahan terakhir ialah Galactomyces Ferment Filtrate. Okey, bahan ini sangat terkenal, sangat popular di Jepun kerana keupayaannya membuatkan kulit nampak glowing, lembap, lebih sihat walaupun pada kulit sensitif. Galactomyces berasal daripada proses fermentasi yeast dan kaya dengan vitamin, mineral serta asid amino. Selain mencerahkan kulit secara lembut, ia juga bantu kawal minyak, kecilkan pori dan menguatkan skin barrier. Yang menjadikannya istimewa adalah keupayaannya untuk mengaktifkan sistem anti-inflammaging pada kulit. Ia bermaksud Galactomyces ini dapat bantu kulit lawan keradangan mikro yang berlaku setiap hari akibat sinar UV, pencemaran dan juga stres. Keradangan mikro inilah antara punca utama kulit cepat nampak kusam. Jadi Galactomyces bukan sekadar beri kesan glow pada kulit tapi turut bantu kulit jadi lebih sihat, kuat dan muda dari dalam. Dua produk bagus dengan Galactomyces yang saya boleh syorkan kepada anda adalah Muka Essence Booster dan juga Mizone First Essence. Jadi kalau kulit anda mudah iritasi atau tak sesuai dengan bahan pencerah yang kuat, 5 bahan tadi boleh jadi pilihan kepada anda, ya, pilihan yang lebih selamat, ya. Ingat, nak pulihkan skin barrier atau nak cari pencerah yang tak buatkan kulit meragam, pilihlah bahan pencerah yang gentle, yang lembut seperti yang saya kongsikan hari ini. Kalau anda perlukan bantuan atau pilih bahan yang sesuai ikut keadaan kulit anda, tinggalkan saja di komen. Saya cuba bantu anda. Terima kasih sebab menonton sampai habis. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang, ya. Subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.